U-shape kitchen layout nampak besar, tapi ada perangkap dia. Hai, Uncle Andrew sini. Ramai yang message Uncle Andrew lepas video L-shape hari tu. Tanya, Uncle Andrew, kalau ruang dapur besar, U-shape kitchen ni berbaloi ke? Ramai orang bergoda bila tengok kat showroom. Nampak mewah, luas, nampak dapur chef profesional. Tapi, kalau tak rancang betul, boleh jadi sesat, mahal dan tak praktikal langsung. So, hari ini kita sambung topik tu. Uncle Andrew akan terangkan apa itu U-shape kitchen, kelebihan, kelemahan dan tips penting sebelum buat supaya ruang dapur tak jadi terlalu padat sampai nak pusing pun susah. Nampak besar tapi ada perangkap dia. Apa itu U-shape kitchen? U-shape kitchen ni, kabinet disusun ikut 3 sisi dinding membentuk huruf U. Biasanya 2 sisi untuk kerja masak dan prep, 1 sisi lagi untuk sinki atau peti ais. Layout ini sesuai untuk ruang dapur besar sebab bagi banyak ruang kerja. Tapi kalau tak pandai susun, boleh nampak sempit dan rasa terperangkap dalam dapur. Kelebihan U-shape kitchen: 1. Paling banyak ruang kerja. 3 sisi bermakna countertop keliling dapur. Boleh asing betul-betul. 1 sisi potong dan siang, 1 untuk masak dan 1 untuk plating atau baking. Kalau 2 orang masak serentak, tak kacau langsung. Ramai klien Uncle Andrew suka sebab boleh bahagi zon suami dan zon isteri terus. Storage banyak, bahagian bawah dan atas semua boleh jadi kabinet. Jadi kalau anda jenis suka simpan barang dapur banyak, U-shape ni memang heaven. Tak payah risau barang bertimbun atas meja. 3. Workflow terbaik untuk kaki masak, sink, hob, peti ais, semua dalam jarak dekat. Nak potong, masak, basuh, semua boleh dalam satu pusingan. Rasa macam dapur profesional chef gitu. 4. Nampak eksklusif dan premium. Bila siap cantik, U-shape nampak macam dapur rumah high-end. Tambah sikit lighting, bawah kabinet, terus rasa luxury kitchen with. Tapi, inilah perangkap dia. 1. Perlukan ruang besar. Kalau ruang sempit, U-shape akan buat dapur nampak padat dan susah nak bergerak. Jarak antara 2 sisi sebaiknya minimum 1.2 meter. Baru selesa buka laici dan pintu. 2. Dead corner banyak, sama macam L-shape, tapi kali ni 2 sudut. Kalau tak guna rak khas, dua-dua jadi tempat simpan barang lama atau periuk besar yang jarang guna. 3. Tak sesuai untuk dapur open konsep kecil. Kalau rumah open kitchen tapi sempit, U-shape boleh block view atau buat ruang nampak tertutup. Ramai yang menyesal sebab rasa dapur jadi kotak. 4. Kos tinggi. Lebih banyak kabinet sama dengan lebih banyak kos. Fitting, top, lighting, semua bertambah. Kalau bajet terhad, boleh cepat over budget. Tips penting sebelum buat U-shape: 1. Pastikan ruang cukup besar. Kalau jarak antara sisi terlalu rapat, ubah satu bahagian jadi breakfast bar atau half wall. Minimum biar 1.2 meter antara 2 sisi. Baru boleh buka pintu kabinet dua-dua belah tanpa berlagar. Kalau dapur kecil, buka satu bahagian. Ramai klien Uncle Andrew buat konsep U to G shape. Satu bahagian buka untuk jadikan breakfast corner. Nampak lebih luas dan selesa. 3. Rancang sudut corner awal. Gunakan rak tarik atau corner system. Jangan biar ruang mati. 4. Pastikan lighting cukup. Bahagian tengah U-shape biasanya agak gelap. Jadi, pasang under cabinet light dan task lighting dekat area masak. Siapa sesuai dan tak sesuai. Sesuai untuk owner yang selalu masak atau baking. Rumah landed atau semi-D dengan dapur luas. Keluarga yang suka dapur besar dan banyak simpanan. Tak sesuai untuk dapur apartmen kecil. Owner bajet sederhana. Mereka yang suka konsep open, lapang dan minimal. Kesimpulan, U-shape kitchen memang lawa. Nampak macam dapur hotel atau chef. Tapi ingat, kalau ruang tak cukup, boleh jadi rimas dan over budget. Kalau plan nak buat, ukur dulu ruang dan pastikan workflow smooth. Macam Uncle selalu cakap, dapur yang best bukan yang paling besar, tapi yang paling senang kita guna.
Ini perkongsian Uncle Andrew untuk hari ini. Kalau anda tengah plan dapur baru, komen bawah ruang anda macam mana. Uncle Andrew boleh bantu cadangkan layout yang paling sesuai. Dan jangan lupa share, subscribe dan tekan loceng. Sebab lepas ni Uncle Andrew nak bongkar pasal G-shape. Nampak macam Hotel Vips, tapi ada rahsia besar di balik design tu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.